Bang, boleh ke buat macam tu? Asal kau terkejut, PC board memang boleh dibasuh, tak ada masalah. Yang penting kau jangan guna chemical. Itu paling penting. Sebab apa? Chemical tu dia akan menghakis. Kalau orang yang tak ada ilmu tengok, kerja yang kita buat ni mesti dia akan kecam kau. Macam abang pernah cakap dengan kau kan, kalau nampak orang buat sesuatu kerja tu lain daripada apa yang abang ajar ataupun apa yang kita pernah belajar, kau jangan kecam. Kau tengok je apa dia buat. Lepas tu, cuba belajar untuk faham kenapa dia buat macam tu. Biasa orang cakap tak boleh, betul? Abang cakap boleh. Macam ni kan. Kita nak bagi bersih ni. Nampak? Bersih tak? Lepas tu, apa syarat dia? Kau kena pastikan PC board ni kering. Jangan ada basah. Biasanya bang, kat rumah customer kita tak buat macam ni. Kenapa kat rumah customer kita tak buat? Sebab kat rumah customer kita bukan buat fully service. Kita buat full service canvas. Yang sekarang ni kita barai. Dan lagi satu, kat rumah customer kita risau kita tak cukup alat. Dekat sini kita ada blower dan kita ada heater untuk kita keringkan air. Kalau kat rumah customer pula, kita bergantung pula dengan cuaca. Macam mana kita nak buat kalau tiba-tiba cuaca tu tiba hujan? Kau tak boleh nak betul-betul kering. Risiko lah. Yang kita buat ni sebab apa? Sebab kita dekat bengkel. Kat rumah customer kita tak boleh buat. Tu kau kena jelas lah. Sekarang kau dah faham ke belum? Okey, faham? Contoh sekarang ni kita dekat bengkel. Kita ada alat. Lepas tu tengok cuaca kita pun panas. Tapi kan bang, customer request macam mana? Customer request. Ya bang. Kalau customer request, kita kena explain dekat dia apa yang abang explain kat kau tadi. Lepas tu, customer kena sedia tanggung risiko. Sebab bila kita dekat rumah customer, kita tak boleh nak sediakan alat yang komplit macam kita dekat bengkel. Kita punya syarat, kalau nak buat macam ni, kena hantar aircon ataupun kita kena bawa balik ke bengkel. Baru kita boleh buat. Kalau customer request, kita boleh buat. Tapi risiko customer kena tanggung. Kau jelas ke tak jelas? Okey bang, jelas bang. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada dah bang. Faham semua. Mantap, komen. Paman. Haji Bank Solution Expert. Mantap, mantap, mantap. Mantul, mantap betul, 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 betul.